Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurdin Batrisha dari TV Sanggar TV PSSK Langgar. Hari ini saya akan mengupas tentang Majlis Duta Peringkat Negeri Kelantan 2025. Jom saksikan paparan seterusnya. Majlis Anugerah Penggunaan dan Teknologi Digital atau Digital Utilization and Technology Award 2025 Peringkat Negeri Kelantan berlangsung dengan penuh meriah di Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan SSTP Negeri Kelantan hari ini. Anugerah Duta 2025 disertai oleh semua sekolah di negeri Kelantan, melibatkan kategori seperti penggunaan platform digital terbaik, inovasi pendidikan digital dan sekolah cemerlang ICT. Pengajuran Duta 2025 Peringkat Negeri Kelantan menjadi bukti komitmen Jabatan Pendidikan Negeri dalam menyokong agenda pendigitalan sekolah serta melahirkan warga pendidikan yang celik teknologi. Apakah perasaan anda memenangi anugerah pada hari ini? Saya rasa bersyukur dan gembira kerana memenangi anugerah duta pada tahun ini. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada guru-guru yang telah membimbing saya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Apakah pandangan Tuan tentang Majlis Duta pada hari ini? Terima kasih kepada anak anda yang telah membuatkan soalan dalam bentuk pandangan. Jadi saya sebagai PPD Kota Baru cukup optimis dan percaya dengan adanya majlis yang seumpama ini satu titik tolak ataupun pemangkin. Pemangkin ini maknanya anak sebagai pencepat kepada proses pembudayaan anak-anak dalam memperluaskan lagi budaya membaca. Budaya membaca ini disokong dengan teknologi hari ini digital. Jadi banyak bahan-bahan bacaan di dalam digital, tapi kena seimbangkan dengan etika digital tadi supaya anak-anak tidak terjerumus kepada perkara-perkara lain, sebab penggunaan digital ini menyeronokkan, tapi kita tidak mahu anak-anak kita, anak-anak di peringkat umur anak-anak ini akan leka dengan digital itu sehingga tertinggal tentang disiplin ilmu yang seharusnya dipelajari. Jadi majlis yang seumpama ini patut diadakan setiap tahun untuk memberi satu semangat baru, motivasi sebagai pemangkin dan pencepat kepada proses pendigitalan negara dan juga memeriahkan budaya membaca dalam kalangan anak-anak. Itu saja. Terima kasih Tuan. Begitulah paparan yang telah dikupas pada hari ini. Sehingga jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.